Ini bukan sekadar final playoff tapi ini penentuan untuk Itali sama ada layak ataupun malu besar lagi sekali. Itali kali ini datang ke Bosnia dengan tekanan yang sangat tinggi selepas kedua-dua pasukan ni. Lebih-lebih lagi Itali last layak World Cup adalah pada edisi 2014 masa dekat Brazil. Lepas gagal untuk layak untuk dua edisi yang lepas, penyokong dah hilang sabar dan kalau tersingkir lagi kali ini, ini bukan saja tersingkir tapi ini krisis untuk bola sepak Itali. Bosnia pula, diorang nothing tulus. Ini adalah peluang mereka untuk layak ke Piala Dunia selepas 2 tahun dan mungkin ini adalah generasi terbaik diorang untuk ke World Cup. Tumpuan untuk game pagi nanti adalah di antara Edin Dzeko dan juga pemain pertahanan pasukan Itali, yang mana Dzeko ni walaupun dah tua tapi dia masih lagi ada sentuhan gol bersama dengan Bosnia. Kalau pemain pertahanan Itali gagal untuk kawal dia, game over. Untuk rekod last match, Bosnia berjaya untuk menewaskan Wales dengan sepakan penalti 4-3. Tak kurang hebat juga Itali berjaya untuk tewaskan Northern Ireland dengan skor 2-0. Memang solid kali ini untuk pasukan Itali. Jadi, persoalan dia sekarang, adakah Itali mampu untuk bangkit selamatkan bola sepak Itali ataupun Bosnia yang akan buat kejutan besar untuk awal pagi nanti? Korang rasa siapa yang akan layak ke Piala Dunia?